Islam pada pertengahan tahun 70-an. Begitu hebat dipilih, begitu dicurigai, dan ramai yang melihat bahawa sekiranya perbankan tanpa kaedah diperkenalkan di Malaysia, maka akan runtuhlah sistem perbankan. Kerana kalau mereka bahawa riba ataupun sistem faedah itu adalah merupakan nadi kepada sistem perbankan. Tetapi alhamdulillah, dengan terlaksananya perbankan Islam di Malaysia pada pertengahan tahun 80-an, tidak ada apa-apa yang berlaku. Bahkan hari ini boleh buat dengan syarat jangan disekat, dengan syarat jangan disabotaj seperti kota yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang saya sedikit akan nafikan dan saya akan sebutkan yang ini adalah bahawa sekiranya hukum hudud tidak dilaksanakan, mau tidak mau kita memerlukan sokongan dan dukungan kerajaan pusat. Bukan kerana rakyat Kelantan tidak mahu, bukan kerana rakyat tidak mampu, tetapi sistem kita begitu. Ya? Sistem kita begitu di mana agensi-agensi tertentu seperti pasukan polis yang perlu untuk membaca data adalah merupakan sebuah agensi, sebuah jabatan yang berada di bawah badan kuasa pusat. Begitu juga dengan jabatan penjara, begitu juga dengan jabatan-jabatan tertentu yang lain seperti jabatan ini dan sebagainya. Jadi dalam sistem yang betul, kerajaan pusat tidak boleh menyekat pelaksanaan undang-undang. Tak termasuk dalam hukum hudud. Tetapi Malaysia ini agak pelik sedikit, di mana seorang Perdana Menteri berani menulis surat mengukur kerajaan negeri kerana meluluskan undang-undang yang seperti ini. Saya pernah sebut dan saya nak ulangi malam ini bahawa Dun Kelantan, undang-undang Dun Kelantan sebagai mempunyai kuasa di bawah undang untuk meluluskan usul menghina dewan kepada orang ini. Orang ini boleh dihukum oleh Dun Kelantan sebab dia jalan, sebab dia menghina dewan. Bukan kerana dia berada. Jadi kalau dia tak